Juwita, apa semua ni? Juwita tak nak Jeffrey duduk dengan kita lagi ya. Tapi kenapa? Kenapa tak cakap dengan ayah? Kenapa ni, Mak? Mak, Jeffrey? Ayah jangan ya. Tak semudah kau sangka melepaskan kau pergi. Hati yang meronta, hampa kecewa. Ku tekad sembunyikannya dari pandanganmu. Aku rela begini, berakhirnya di sini. Dari bersamamu terus berkurang. Setelah cinta tiada lagi di hatimu. Ku hapuskan air mata dari mengiringi kesengsaraan mengharap perpisahan ini. Ku pujuk jiwa nestapa, pendamkanlah duka, pasrah pada lara ketentuan ini. Apa yang kau dah buat dengan Juwita? Saya tak ada buat apa-apa bang. Saya cuma berbincang dengan Bincang apa? Pasal Mizi. Abang... Minta maaf, Jeffrey. Saya faham bang. Saya yang tak sepatutnya campur dalam urusan Juwita. Abang tahu. Kau pun cuba nak bantu dia je kan? Tak apalah bang, saya ingat macam ni je lah. Lepas ni lebih elok kalau saya tinggal kat hotel aja. Abang dah cuba segala-galanya. Tapi Juwita tetap macam tu. Dulu isteri abang pun dah buat segala-galanya. Dia cuba nak pulihkan Juwita. Tapi Abang. Bang. Juwita. terima kasih Mimi kerana bawa saya pergi klinik tadi. It's okay. Kalau tak ada apa-apa, balik dulu. Mimi, you tunggu saya sekejap ya. Okay. Baraman, terima kasih sebab jaga makan minum saya selama ni. Saya rasa saya kena minta diri dulu. Okay. Juwita, jaga dia baik-baik. Minum dulu, Jeffrey. Terima kasih. Mimi, I janji besok I cari hotel, ya? Kenapa? Tak selesa ke duduk kat rumah I? Bukan macam tu. Kalau bukan macam tu, tinggal je di sini. I pun tinggal seorang je. Boring. So romantic. Ni mesti you tulis tentang you dengan Juwita.
Tak adalah. Okey. You buat macam rumah you sendiri ya. Kalau you nak makan apa-apa, ambil je dia peti ais. Cinta pandang pertama, wujudkah di dunia ini atau sekadar ilusi dan mainan minda? Mimi, apa yang you buat ni? I yang sepatutnya rasa takut. Takkanlah you tak pernah duduk satu bilik dengan perempuan. Ini bukan Malaysia. Tak ada siapa pun yang akan tangkap kita. Mimi, kalau you tak nak hormatkan I, tak apalah. Tapi you hormatkanlah diri you sendiri. Farah, dengan timeline you bagi I, the best I can do for you, I dapat designer daripada Malaysia dan Indonesia. That's good enough. Event ni will be the best. Itu alasan you nak jumpa dengan I lah tu. Mimi, kalau you marah dengan apa yang I cakap semalam, I minta maaf. Kenapa I nak marah? Bukan I yang rugi. Okeylah kalau macam tu. Kalau you ada kerja Mimi, tak apalah, I boleh jalan sendiri je. Kalau I ni Juwita, tentu tak suruh I balik kan? Bukan macam tu. I nak jalan-jalan lagi. I dah janji dengan your father. Mana you pergi, I yang akan bawa you. I tak membesar di Malaysia, Jeffrey. Memang betul, I ni berfikiran terbuka. Tapi tak semestinya I ni ganas sampai tak ingat dunia. Mimi, sorry. Jom, kita pergi sana. You percayakan cinta pandang pertama? Entahlah, tak kira lah cinta tu pandangan keberapa ke. I percaya cinta tak kira alasan, tak kira apa sebab, dan tak kira sama ada kita sedia ataupun tak. I agree. Wah, confident je. Pernah bercinta ke? Tapi I rasa perempuan yang happy go lucky macam you ni memang tak ada masalah cik boyfriend, kan? I hidup dalam dunia lain, Jeffrey. Tak macam orang kat Malaysia. Kenapa? Ada masalah ke? Bukan masalah. Tapi tiap kali I balik KL, kawan-kawan semua cemburukan I. Mereka kata hidup I bebas, tak macam di KL, terkongkong. Tapi bagi I, kebebasan tu ada harganya. Orang call ajak lunch, kata busy. Kata nak makan seorang diri. Tak ajak Mami pun. Farah memang ada appointment lah, Mami. Memang baik punya appointment pun. Kau berhenti. Oh. Farah, saya pun ada temu janji ni. Sibuk sikit, saya ada meeting. Nanti... Tak apa. I bukan nak scrutinize you. I cuma nak kenal aja. Mami? Dia malulah tu. Orang perempuan. Ya. Saya pergi meeting saya dulu ya, Farah. Nanti saya minta dulu ya. Nanti saya call ya.
your shopping at Milan? Okay. Shopping kat sana okey. Tapi yang tak okeynya, yang Mami sakit hati sangat bila balik dari shopping, tiba-tiba perempuan sial tu terpacul depan mata. Siapa tak marah? Pedulikan dia orang je lah, Mami. Pedulikan dia orang? Farah, mula-mula dia nak ambil rumah kita. Lepas tu, dia nak ambil syarikat Daddy Farah. Tahu tak? Ha? Baik Farah uruskan betul-betul syarikat Daddy Farah tu. Kalau tidak nanti, bila anak laki-laki dia balik, Farah tengoklah nanti. Ayah faham. Bukan senang untuk Juwita ikuti terapi tu. Tapi Juwita kena bersabarlah. Jangan terburu-buru. Slow and steady. Tapi Juwita nak cepat sembuh ya. Ayah faham. Tapi Juwita ingat tak apa doktor cakap tadi? Doktor kata melancong juga merupakan satu terapi. Tapi Juwita tak nak pergi seorang-seorang. Ayah boleh temankan? Habis kafe macam mana? Ya juga Kalau ada Jeffrey tu, boleh juga suruh dia temankan Juwita kan? Ayah berani nak suruh Jeffrey temankan Juwita? Jeffrey tu nampaknya macam budak baik aja. Tapi yalah, orang sekarang ni bukan boleh nak dipercayakan sangat kan? Tak ada. Maksud ayah, kalau Jeffrey tu boleh ajak kawan dia Mimi temankan sekali, kan bagus kan? Juwita tak nak menyusahkan orang lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeffrey, dari mana ni? Jalan-jalan. Jeffrey sekarang tinggal dekat mana? Saya menumpang kat rumah kawan. Tapi sekejap je. Lepas ni saya ingat saya nak pergi YP. YP Ski Resort? Kenapa bang? Nak ikut ke? Terapi yang dibuat oleh Juwita tu hanya sebagai terapi alternatif. Banyak sebagai makanan jiwa. Luka di hati dia tu terlalu dalam. Segala ubat penenang, anti-depression semuanya dah tak jalan dah. Sebab itu abang nak sangat dia ikut kau pergi cuti. Abang jangan risau bang. InsyaAllah saya akan cuba ceriakan dia. Kalau itu yang boleh buat dia sembuh. Tapi sejak apa yang berlaku pada dia, abang agak was-was dengan abang keluar. Tolonglah jaga dia. InsyaAllah bang. Apa kata kalau abang ikut sekali bang? Abang kenal sangat dengan Juwita tu. Kalau abang ada, dia takkan seronok. You jangan risau Juwita. Kalau Jeffrey berani buat apa-apa, I ada. Juwita tak risau. Juwita cuma kesiankan ayah Juwita. Ayah you pun mau you cepat sembuh. Dah berapa lama Mimi kenal dengan Jeffrey? Dah lama, kita orang dah nak kahwin. Hah? No, I just joking je. I pun baru je kenal dia. Saya pergi dulu bang. Jalan baik-baik. Ya.
Saya minta maaf Juwita, saya tak sengaja. Tak apa. Tapi saya... Jeffrey, Juwita penat. Juwita nak balik hotel. Mimi, kenapa you seorang diri je kat sini? Tak nak kacau daun. I rasa you dah salah faham ni. You mau bagi tahu I yang you tak sukakan Juwita? Betul, memang I sukakan dia. Tapi tak adalah sampai tahap... Entahlah, I pun sukakan you juga. Betul ke? Ya, mula-mula memang I takut dengan you. Tapi lama-lama I suka tengok perangai you. You suka tolong orang. Tak salah kan? Sebagaimana you takut dengan pandangan mata I, macam tu jugalah perasaan Juwita tadi. Kejap lagi I mau balik Beijing. Ada kerja sikit. Tapi Mimi, you boleh ambil kunci kereta I. Pekerja I akan datang jemput I. Tapi ingat ya, Juwita tu masih sakit. Fikiran dia boleh berubah bila-bila masa saja. Juwita selalu ke datang sini? Tak adalah. Lagipun Juwita bukannya tahu sangat nak main ski tu. Mimi mana? Oh, dia dah balik. Dia kata dia ada kerja sikit kat Beijing. Kenapa? Juwita takut ke? Juwita tak ada takut. Saya tak ada niat yang buruk pada Juwita. Saya cuma nak tolong Juwita je. Tak apalah. Juwita okey. Tak apa, Juwita pakai. Jeffrey tak jawab lagi soalan Juwita dulu. Kenapa Jeffrey sukakan Juwita? Entahlah. Hati saya cuma cakap yang saya nak tolong Juwita. Jeffrey kan tahu macam mana hubungan Juwita dengan Mizi. Tapi Juwita Mizi takkan balik. Jangan Jeffrey. Tak ada siapa yang boleh pisahkan Juwita dengan Mizi. Mizi tu bukan lelaki baik, Juwita. Kalau macam tu, Jeffrey pun bukan lelaki yang baik. Juwita ada cinta pandang pertama dengan Mizi. Dan Juwita percaya cinta pandang pertama itulah akan menyatukan kita nanti. Dah lah, Juwita nak balik. Juwita! Juwita! Dah lah Farah. You jangan fikir pasal masalah kat office tu. Okay? You tak faham masalah I lah, Riza. Hai, masalah apa? Wang dah ada. Boyfriend macam I dah ada. Boyfriend? Sampai sekarang tak mengaku boyfriend juga. So, you betul-betul sukakan I? You ingat I tengah main ke ni? Kalau macam tu, bolehlah kita kahwin. Ku hapuskan air mata.